Hai semua, selamat datang. Okey, untuk sesi penerangan hari ini, lupakan sekejap tentang taklimat kerajaan yang panjang dan membosankan tu. Anggaplah perkongsian kita kali ini sebagai satu playbook khas, satu panduan pemerkasaan rasmi untuk anda, penjawat awam moden. Kita akan bongkar sama-sama segala potensi besar di sebalik horizon baharu inovasi kumpulan inovatif dan kreatif atau yang kita selalu panggil KIK. Tapi sebelum kita pergi jauh, anda tahu tak? Malaysia sebenarnya adalah juara global nombor 1 dalam aspek ekspor berteknologi tinggi dalam kalangan negara membangun. Hebat kan? Ini buktinya yang inovasi bertaraf dunia ni sebenarnya memang dah lama wujud dalam DNA kita. Kemampuan untuk cipta sesuatu yang luar biasa tu dah ada dalam diri anda semua. Dan ini bawa kita kepada satu sudut pandang yang sangat menarik. Inovasi bukan sekadar mencipta, ia tentang menyelesaikan masalah secara praktikal dan berimpak. Maksudnya di sini, kita bukan nak buat sesi perah otak kat bilik mesyuarat yang tak ada kesudahan. Tak, ini adalah tentang pelaksanaan sebenar di lapangan yang betul-betul boleh ubah hidup masyarakat di luar sana. Jom kita fahamkan konsep asas ni dulu. Bayangkan gear-gear kompleks dalam otak kita ni, itu adalah kreativiti mentah anda. Kiranya macam input asas lah. Tapi kreativiti semata-mata tak cukup. Bila idea tu mula digerakkan dan beri impak dan nilai tambah sebenar, barulah ia dipanggil inovasi. Output yang boleh diukur, inilah yang sebenarnya kerajaan nak tengok daripada anda. Okey, kita masuk bahagian pertama. Anjakan paradigma KIK, evolusi penciptaan nilai. Memang dah tiba masanya untuk kita tinggalkan tabiat birokrasi lama yang menyusahkan tu. Cuba ingat balik zaman KIK 2009 dulu. Kita selalu kerja secara silo dalam jabatan sendiri, bajet pun tak ada. Lepas tu buat sikit-sikit je penambahbaikan proses. Memang agak mengecewakan kan? Tapi dengan horizon baru KIK ni, keadaannya sangat berbeza. Pasukan hybrid merentas agensi kini bukan sahaja dibenarkan, malah digalakkan. Paling best ada peruntukan wajib sebanyak 10% daripada bajet latihan untuk KIK dan fokus utamanya sekarang adalah pada impak komersial. Ini memang satu game changer. Seterusnya, bahagian 2, ekosistem pemboleh daya inovasi, sokongan holistik agensi. Berita baiknya, anda tak perlu berjuang seorang diri. Sebagai wira inovasi, anda dibekalkan dengan sokongan ekosistem yang mantap. Ada jawatan kuasa pemandu inovasi untuk tolong pantau dan luluskan hak cipta anda. Ada bajet khusus 10% tadi, ada fasilitator pakar daripada unit inovasi yang sedia membantu, dan ada juga kemudahan ruang inkubator khusus untuk anda asah idea. Pendek kata, dari segi kepimpinan dan dana, semuanya dah sedia untuk dihulurkan kepada anda. Jadi, macam mana nak mula buat pasukan? Syaratnya cukup mudah dan sejujurnya agak seronok, macam main game. Pasukan anda mesti ada tepat 5 orang ahli, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Lepas tu, anda wajib cipta nama kumpulan, bina moto dan yang paling best, kena ada laungan kumpulan atau war cry tersendiri. Ini penting untuk bangkitkan semangat juang masa nak redah segala rintangan nanti. Masuk ke bahagian ketiga, serampang dua mata projek, dui fokus keberhasilan. Bila dah ada tim, ke mana arah tuju projek anda? Anda ada 2 pilihan laluan misi. Pertama, inovasi sosial. Yang ini fokusnya terus kepada rakyat. Eksperimen anda mesti bawa kesejahteraan yang ketara dan positif kepada masyarakat. Pilihan kedua, inovasi penyampaian perkhidmatan. Laluan ini lebih tertumpu kepada agensi anda sendiri. Objektifnya adalah untuk kurangkan kos secara drastik dan selesaikan masalah kekangan sumber operasi. Pilih salah satu dan fokus betul-betul. Bila idea dah nampak jelas, langkah seterusnya adalah terjemahkan idea hebat tu kepada bukti bertulis. Jangan tengok dokumentasi ni sebagai kerja pejabat yang meremehkan tau. Sebenarnya, inilah senjata utama anda. Anda perlukan ringkasan eksekutif, iaitu ibarat elevator pitch padat sepanjang 500 patah perkataan. Kemudian, sediakan perincian projek, sebuah strategi pemikiran reka bentuk sekitar 10 ke 15 muka surat. Inilah senjata yang akan pertahankan idea anda nanti. Seterusnya, bahagian keempat, ujian realiti dan penilaian, corong penapisan KIK. Okey, sekarang bermulalah ujian yang sebenar. Projek anda akan masuk ke satu fasa saringan 3 tahap. Konsep dia lebih kurang macam pertandingan pitching untuk syarikat startup tu. Mula-mula, dokumen anda disaring ketat. Kalau format pun dah lari, memang batal terus. Kalau lulus, bersedialah untuk ujian fizikal yang cukup mendebarkan. Anda akan berdepan dengan sesi soal-jawab intensif secara live dengan panel penilai bertauliah daripada Intan dan Mampu.
Dekat sinilah perkara yang paling penting sekali. Cuba fikirkan nilai peratusan ni, 35%. Kenapa? Sebab panel penilai akan bagi 35% markah hanya bersandarkan pada satu elemen utama, iaitu keberhasilan projek. Tapi, ia mestilah disokong dengan data rasmi kerajaan. Tanpa data kukuh yang membuktikan idea anda tu berkesan, idea anda akan dianggap sebagai angan-angan kosong je. Habis, macam mana pula dengan baki 100% tu? Jangan risau, semuanya telus. Selepas 35% untuk keberhasilan tadi, 23% diberikan pada tindakan penyelesaian anda. Seterusnya, 18% dinilai pada impak jangka panjang. Potensi pengembangan projek, sama ada dari sudut skala pasaran dan keselarasan dengan agenda nasional, masing-masing bawa 10%. Baki 4% lagi untuk kriteria tambahan. Jadi, usaha keras anda memang dinilai dengan sangat adil. Akhir sekali, bahagian kelima, kemuncak perjalanan kita. Ganjaran komersial dan legasi sektor awam. Okey, sebelum kita masuk bab yang paling ditunggu-tunggu iaitu pasal duit, pastikan idea anda memenuhi 3 kriteria wajib ni dulu untuk didaftarkan sebagai harta intelek atau IP. Pertama, ia mesti baharu, belum pernah terdedah pada umum. Kedua, ada langkah reka cipta. Maksudnya, penyelesaian tu bukan benda yang terlalu obvious untuk orang biasa fikir. Ketiga, ia boleh digunakan secara praktikal dalam aplikasi industri. Sekarang, saya nak tanya satu soalan cepu mas dekat anda semua. Bila inovasi anda ni dilindungi harta intelek, berjaya tembus pasaran dan mula buat duit, agak-agak berapa peratus keuntungan yang anda dan rakan sepasukan boleh simpan masuk poket sendiri? Ini yang buat ramai terkejut. Perhatikan tahap pendapatan pertama tu. Untuk jualan RM250,000 yang pertama, pasukan KYK anda akan simpan 100% keuntungan tu. Ya, betul. 100% tanpa perlu kongsi walau 1 sen pun dengan agensi di peringkat awal ni. Inilah peluang paling lumayan untuk anda rasai sendiri pulangan kewangan sebenar hasil daripada titik peluh dan kreativiti anda. Dan impaknya tak terhenti kat situ saja. Bila anda dah sampai tahap ni, perjalanan KIK tak akan berakhir setakat terima sijil atau duit je. Ada 3 trajektori pengembangan gergasi yang menanti. Sama ada inovasi anda digerakkan untuk pengkomersialisasian sepenuhnya, direplikasi merentas agensi lain untuk menjimatkan kos R&D nasional ataupun dibawa bersaing di peringkat antarabangsa. Macam mana pula idea anda tu nak diguna pakai oleh agensi-agensi kerajaan lain di seluruh negara? Di sinilah pentingnya Hub Inovasi Sektor Awam atau HISA. Anggaplah HISA ni sebagai bilik kebal digital nasional. Setiap inovasi terbaik akan disimpan dalam pangkalan data ni. Jadi kalau ada jabatan lain kat negeri berbeza nak guna idea penjimatan anda, mereka boleh akses secara terus tanpa kekangan sempadan. Secara tak langsung, legasi inovasi anda diiktiraf di seluruh negara. Sebagai penutup sesi penerangan kita ni, saya nak tinggalkan anda dengan satu cabaran provokatif. Masa untuk sekadar berungut tentang sistem telah berlalu. Mulakan pasukan KIK anda hari ini. Persoalannya, adakah anda nak terus selesa jadi pemerhati yang asyik merungut atau adakah anda dah bersedia untuk bangun dan pimpin perubahan yang berimpak besar? Platform dah ada, dana pun dah wujud. Segalanya bermula dari anda. Bentuk pasukan anda hari ini dan tunjukkan kepada semua apa yang anda mampu capai.